Bersama saya, kru Alia daripada TVPSS Visa Channel. Pada hari ini, saya akan membawakan dokumentari bertajuk Warisan. Dengarkan pantun saya. Cantik, ayu, segak dan tampan, berbaju batik bercorak jelas. Indah warisan zaman berzaman, tak lapuk dek hujan, tak lekang dek panas. Jom kita saksikan apa yang menarik tentang warisan kita batik lukis tangan. Batik lukis tangan bukan sahaja terkenal di Malaysia, malah turut terkenal di negara-negara serumpun seperti Indonesia, Brunei, Singapura dan selatan Thailand. Batik di Indonesia lebih terkenal dengan corak klasik dengan penggunaan warna gelap yang mempunyai maksud tertentu. Malaysia pula dikenali sebagai dengan corak flora yang ceria dan moden. Surat edaran GPA bertarikh 21 Ogos 2023, Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam telah mengeluarkan arahan bagi pakaian batik Malaysia semasa waktu bekerja bagi pegawai Perkhidmatan Awam Persekutuan. Pemakaian batik ini diwajibkan pada hari Khamis dan digalakkan juga pemakaian batik hari bekerja yang lain. Batik sering digunakan dalam majlis rasmi, pakaian tradisional dan acara kebudayaan sebagai lambang warisan Melayu. Manakala di selatan Thailand, seni batik banyak dipengaruhi budaya Melayu Patani. Hubungan batik dalam negara serumpun menunjukkan bahawa seni warisan mampu menyatukan masyarakat melalui budaya dan seni kreatif. Walaupun berbeza negara, batik tetap menjadi simbol identiti, kehalusan seni dan kebanggaan masyarakat Nusantara. Pada hari ini, TVPSS Visa Channel berpeluang bersama saudari Fatimah Aisyah binti Ahmad Syafiq, murid tahun 6 di SK Sultan Ismail II, Kota Baru, Kelantan. Beliau merupakan seorang murid yang berbakat besar dan pencapaian terkini. Beliau dalam pertandingan Creative Brilliance 2026 memegang stars. Kita akan menunjukkan kepakaran Fatimah Aisyah dalam warisan batik lukis tangan. Sekarang kita ke proses melakar batik lukis tangan. Di sini kita boleh lihat teknik lakaran yang akan Fatimah lukis. Proses yang kita tengok sekarang ialah mencanting batik lukis tangan menggunakan alatan seperti lilin panas, nyamplung, bekas tembaga, cucuk muncung dan pemegang kayu bambu. Proses yang seterusnya ialah mewarna batik. Terdapat dua sumber, iaitu warna daripada alam semula jadi dan warna daripada objek buatan manusia. Bersama saya sekarang, Cikgu Ahmad Syafiq bin Cik Yaakob, iaitu salah seorang PT seni PPD Kota Baru, Kelantan. Selamat petang, Cikgu. Selamat petang. Apakah peluang yang ada untuk murid sekolah rendah ataupun menengah yang boleh dicungkil melalui program yang dianjurkan? Untuk murid sekolah rendah dan sekolah menengah di negeri Kelantan khususnya, oleh kerana negeri Kelantan ini kaya dengan seni, maka terdapat banyak peluang bagi mereka untuk menceburkan diri. Sebagai contoh dalam seni batik, seni waw, seni kraft tangan dan sebagainya. Kesimpulannya, batik lukis tangan bukan sekadar seni tradisional tetapi merupakan warisan yang menjadi lambang identiti dan kebanggaan Malaysia. Jangan lupa like, subscribe TVPSS Visa Channel.